Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Terlebih dahulu, kami ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi peluang kepada kami untuk membentangkan tugasan kami yang bertajuk Model Ideal. Kami daripada kumpulan Lili akan menerangkan dengan lebih mendalam mengenai konsep model ideal, fungsi model ini dalam penyelesaian masalah, 5 langkah utama dalam model tersebut, kelebihan dan kepentingannya, aplikasi dalam pengurusan dan perniagaan, cabaran penggunaan model ini dan akhirnya kesimpulan keseluruhan berkaitan keberkesanan model ideal dalam kehidupan harian dan organisasi. Secara keseluruhannya, model ini sangat penting kerana ia membantu individu menyelesaikan masalah secara lebih tersusun dan sistematik berbanding hanya bergantung kepada emosi atau tindakan spontan. Kami daripada kumpulan Lili terdiri daripada 5 orang, iaitu saya, Putri Nurul Ain, Aufa Adli, Nur Diana Umar, Nur Yasmin Cik Afan dan Siti Nur Hazlina. Model ideal merupakan satu pendekatan sistematik dalam penyelesaian masalah yang diperkenalkan oleh John D. Bransford dan Barry S. Steen pada tahun 1984. Model ini dibangunkan bagi membantu individu meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam menghadapi pelbagai jenis masalah. Jika kita lihat dalam kehidupan seharian, manusia sentiasa berhadapan dengan masalah sama ada dalam aspek pembelajaran, pekerjaan, pengurusan organisasi, hubungan sosial dan perniagaan. Namun begitu, ramai individu cenderung untuk menyelesaikan masalah secara tergesa-gesa tanpa memahami punca sebenar sesuatu isu. Sebagai contoh, apabila berlaku konflik dalam organisasi, sesetengah pihak mungkin terus menyalahkan pekerja tanpa menganalisis faktor sebenar seperti komunikasi yang lemah, tekanan kerja atau kekurangan latihan. Disebabkan itulah model ideal diperkenalkan sebagai satu panduan langkah demi langkah supaya proses penyelesaian masalah dapat dilakukan secara lebih rasional, objektif dan berkesan. Selain itu, model ini bukan sahaja memberi fokus kepada penyelesaian masalah semata-mata tetapi turut menekankan proses pembelajaran selepas penyelesaian dilakukan. Ini bermaksud seseorang bukan sahaja menyelesaikan masalah semasa, malah dapat meningkatkan pengalaman dan kemahiran membuat keputusan untuk masa hadapan. Tujuan utama model ideal adalah untuk membantu individu meningkatkan kemahiran berfikir, pembelajaran dan kreativiti dalam menyelesaikan masalah. Melalui model ini, individu dapat memahami sesuatu masalah secara lebih mendalam sebelum mengambil tindakan. Dalam banyak keadaan, manusia sering membuat keputusan berdasarkan emosi, tekanan atau persepsi sendiri. Sebagai contoh, apabila seseorang pekerja gagal mencapai prestasi yang baik, pengurus mungkin terus menganggap pekerja tersebut malas atau tidak kompeten. Tetapi, jika masalah dianalisis dengan lebih teliti, mungkin terdapat faktor lain seperti beban kerja berlebihan, tekanan emosi atau kekurangan bimbingan. Oleh itu, model ideal membantu seseorang melihat sesuatu masalah secara lebih menyeluruh dan tidak terlalu bergantung kepada andaian semata-mata. Selain itu, model ini juga membantu meningkatkan kreativiti kerana dalam proses penyelesaian masalah, individu digalakkan menjana pelbagai idea dan alternatif sebelum memilih penyelesaian terbaik. Ini menjadikan model ini sangat relevan digunakan dalam dunia moden yang memerlukan pemikiran kritis, inovatif dan fleksibel. Model ideal mempunyai kepentingan yang sangat besar dalam penyelesaian masalah kerana ia membantu individu mengelakkan keputusan yang reaktif dan tidak rasional. Dalam kehidupan sebenar, ramai individu cenderung untuk bertindak
terlalu cepat apabila berhadapan dengan masalah. Sebagai contoh, dalam organisasi, jika berlaku penurunan prestasi syarikat, pihak pengurusan mungkin terus memotong kos atau mengurangkan pekerja tanpa memahami punca sebenar masalah. Tindakan seperti ini boleh menyebabkan masalah menjadi lebih serius. Melalui model ideal, masalah perlu dianalisis terlebih dahulu sebelum tindakan diambil. Selain itu, model ini juga penting kerana ia mempunyai struktur yang lebih jelas dan mudah diikuti. Setiap langkah dalam model ini mempunyai fungsi tersendiri dan membantu individu berfikir secara lebih tersusun. Apa yang lebih menarik ialah model ini turut memberi penekanan kepada refleksi selepas penyelesaian dilaksanakan. Proses refleksi ini penting kerana individu baru dapat mengenal pasti kelemahan dan kekuatan dalam tindakan yang telah diambil. Dengan cara ini, seseorang dapat belajar daripada pengalaman lalu dan mengelakkan kesilapan yang sama pada masa hadapan. Model ideal terdiri daripada 5 langkah utama iaitu I. Identify problem, D. Define and represent problem, E. Explore possible strategies, A. Act on the strategy, L. Look back and learn. Kelima-lima langkah ini saling berkait dan perlu dilaksanakan secara sistematik bagi memastikan proses penyelesaian masalah berjalan dengan lebih efektif. Jika salah satu langkah diabaikan, kemungkinan besar penyelesaian yang dibuat tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Oleh itu, setiap langkah memainkan peranan yang sangat penting dalam keseluruhan proses. Langkah pertama dalam model ideal ialah mengenal pasti masalah dengan jelas. Langkah ini dianggap sebagai asas kepada keseluruhan proses penyelesaian masalah kerana ia menentukan hala tuju bagi langkah-langkah seterusnya. Jika masalah dikenal pasti secara tidak tepat, maka strategi yang dirancang juga berkemungkinan tidak relevan dan gagal menyelesaikan isu sebenar. Dalam kehidupan sebenar, ramai individu sering keliru antara simptom dan punca sebenar masalah. Sebagai contoh, jika jualan syarikat menurun, sesetengah pihak mungkin terus menganggap masalah berpunca daripada kurang pelanggan. Namun, sebenarnya, punca sebenar mungkin berkaitan dengan strategi pemasaran yang lemah, kualiti produk yang tidak memuaskan atau kemunculan pesaing baru dalam pasaran. Ini menunjukkan bahawa proses mengenal pasti masalah perlu dilakukan dengan sangat teliti dan mendalam. Dalam konteks sebenar di Malaysia, Telekom Malaysia pernah menghadapi masalah gangguan internet yang sangat serius. Pada awalnya, masalah ini dianggap hanya sebagai masalah teknikal biasa. Namun, selepas analisis yang lebih mendalam dilakukan, didapati bahawa punca sebenar adalah peningkatan penggunaan data yang sangat tinggi serta kekangan kapasiti infrastruktur sedia ada. Situasi ini menunjukkan bahawa sesuatu masalah tidak boleh dinilai secara permukaan sahaja kerana punca sebenar mungkin lebih kompleks daripada yang disangka. Bagi membantu mengenal pasti masalah yang lebih tepat, terdapat beberapa teknik yang boleh digunakan seperti root cause analysis, 5 whys dan fishbone diagram. Sebagai contoh, teknik 5 whys membantu individu bertanya kenapa secara berulang kali sehingga punca sebenar masalah dapat dikenal pasti. Fishbone diagram pula membantu menggambarkan hubungan antara faktor-faktor yang menyumbang kepada sesuatu masalah seperti faktor manusia, proses, teknologi dan persekitaran. Walau bagaimanapun, langkah ini mempunyai cabaran yang agak besar. Cabaran utama ialah kesukaran membezakan antara simptom dan punca sebenar masalah. Kadang-kala sesuatu masalah melibatkan banyak faktor yang saling berkait dan berubah mengikut situasi semasa. Jika berlaku kesilapan dalam mengenal pasti masalah, keseluruhan proses penyelesaian masalah boleh menjadi tidak efektif. The story about cause and effect and the 5 whys.
The statue of Abraham Lincoln in America is a popular tourist attraction. However, it had a problem. Despite the cleaners' best efforts, it was always dirty, because lots of pigeons also seemed to be attracted by it. So they called in pest control, who decided to place netting over the statue to stop the pigeons landing on it. However, this did not work. So they decided to catch the pigeons and take them far away. However, soon enough, the pigeons came back. So they decided to ask a bird specialist why the pigeons kept coming. The bird specialist said it was obvious because of all the spiders. Pigeons love to eat spiders. So the cleaner cleaned away the spiders. And for a while the pigeons went away. However, soon they were back. Then the cleaner asked himself why the spiders were there, and he realised because there were lots of flies at night. Why were there lots of flies at night? Because the lights attracted them. So they turned the lights off. The flies went away, the spiders went away, and finally the pigeons went away as well. And all the cleaner was left to do was to clean up the mess left by the tourists. Langkah kedua ialah mentakrif dan mewakili masalah secara lebih jelas dan terperinci. Selepas mengenal pasti masalah tersebut perlu dihuraikan dengan lebih mendalam supaya semua pihak dapat memahami isu yang berlaku. Dalam langkah ini, masalah yang perlu diterangkan berdasarkan fakta, data dan bukti yang sahih, bukan sekadar andaian atau persepsi individu. Antara perkara yang perlu dikenal pasti ialah siapa yang terlibat, apa yang berlaku, bila dan di mana masalah berlaku, serta sejauh mana ke tahap keseriusan masalah tersebut. Selain itu, penggunaan alat visual seperti peta minda, carta alir dan rajah sebab akibat sangat membantu dalam memahami masalah dengan lebih jelas. Visualisasi membolehkan individu melihat hubungan antara pelbagai faktor yang menyumbang kepada sesuatu masalah. Sebagai contoh, dalam isu pelajar yang lewat menghantar tugasan, masalah tidak boleh ditakrif secara umum seperti pelajar malas atau pelajar tidak bertanggungjawab. Sebaliknya, masalah perlu dihuraikan dengan lebih spesifik seperti kelemahan pengurusan masa, beban tugasan yang bertindih atau kurang kefahaman terhadap tugasan. Dengan definisi yang lebih jelas dan spesifik, penyelesaian yang dirancang akan menjadi lebih tepat dan relevan. Langkah ketiga ialah meneroka pelbagai strategi penyelesaian yang berkemungkinan. Dalam fasa ini, individu atau organisasi perlu menjana sebanyak mungkin idea tanpa menilai terlebih dahulu sama ada idea tersebut baik atau tidak. Tujuan utama langkah ini adalah untuk membuka ruang kepada pelbagai kemungkinan penyelesaian termasuk idea yang kreatif dan inovatif. Antara teknik yang boleh digunakan ialah brainstorming, scamper dan trace. Brainstorming membolehkan semua idea diterima tanpa kritikan pada peringkat awal. Scamper pula membantu mengubah suai idea sedia ada supaya menjadi lebih kreatif. Selepas itu, setiap idea akan dinilai berdasarkan keberkesanan kos, kesukaran pelaksanaan dan kesesuaiannya dengan situasi semasa. Sebagai contoh, untuk menangani masalah pelajar lewat menghantar tugasan, beberapa strategi boleh dicadangkan seperti bengkel pengurusan masa, sistem peringatan digital dan checkpoint penghantaran tugasan. Namun begitu, tidak semua strategi sesuai dilaksanakan serentak kerana terdapat faktor seperti kos, masa dan tenaga yang kerja perlu dipertimbangkan. Langkah keempat ialah melaksanakan strategi yang telah dipilih. Pada peringkat ini, perancangan akan ditukarkan kepada tindakan sebenar. Pelaksanaan memerlukan pengerusan sumber yang cekap termasuk masa, tenaga kerja dan kewangan. Selain itu, setiap individu perlu mengetahui peranan masing-masing supaya pelaksanaan berjalan lancar. Walau bagaimanapun, pelaksanaan strategi sering menghadapi cabaran seperti kekangan sumber, masalah teknikal dan kekurangan kerjasama. Oleh itu, pemantauan secara berterusan sangat penting supaya sebarang kelemahan dapat dikenal pasti dan diperbaiki dengan segera sebelum masalah menjadi lebih serius. Langkah terakhir ialah menilai dan belajar daripada keseluruhan proses yang telah dilakukan.
Penilaian perlu dilakukan secara menyeluruh bagi melihat sama ada objektif asal berjaya dicapai ataupun tidak. Selain itu, individu juga perlu membuat refleksi terhadap keseluruhan proses seperti apa yang berjaya, apa yang kurang berkesan dan bagaimana penambahbaikan boleh dilakukan. Langkah ini sangat penting kerana ia membantu individu membina pengalaman dan meningkatkan kemahiran membuat keputusan masa hadapan. Antara kelebihan utama model ideal ialah pendekatannya yang sistematik dan terancang dalam menyelesaikan masalah. Model ini membantu individu untuk keputusan secara lebih rasional kerana setiap langkah perlu melalui proses analisis terlebih dahulu sebelum tindakan diambil. Dalam banyak keadaan, manusia cenderung membuat keputusan berdasarkan emosi atau tekanan semasa. Sebagai contoh, apabila organisasi menghadapi masalah prestasi, pihak pengurusan mungkin terus mengambil tindakan drastik seperti mengurangkan pekerja tanpa memahami punca sebenar masalah tersebut. Namun, melalui model ideal, setiap langkah perlu dikenal pasti dan dianalisis secara mendalam terlebih dahulu. Pendekatan ini membantu mengurangkan risiko membuat keputusan yang salah atau terlalu reaktif. Selain itu, model ideal juga sangat fleksibel kerana boleh digunakan dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, perniagaan, sains dan pengurusan projek. Dalam bidang pendidikan, model ini membantu pelajar meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif ketika menyelesaikan tugas atau membuat keputusan akademik. Dalam bidang perniagaan pula, model ini membantu organisasi menangani isu seperti penurunan jualan, konflik pekerja dan kelemahan operasi. Manakala dalam bidang pengurusan projek, model ini membantu memastikan sesuatu projek dirancang dan dilaksanakan secara lebih tersusun. Oleh itu, model ideal dianggap relevan dalam pelbagai situasi dan bukan terhadap kepada satu bidang sahaja. Dalam konteks organisasi, penggunaan model ideal membantu meningkatkan kecekapan operasi dan kualiti keputusan yang dibuat. Ini kerana setiap keputusan yang dibuat berdasarkan data dan analisis yang lebih objektif. Selain itu, model ini juga menggalakkan budaya pemikiran analitikal dan inovatif dalam organisasi. Sebagai contoh, pekerja akan lebih terbuka untuk memberikan idea baharu dan mencari alternatif penyelesaian yang lebih kreatif. Budaya seperti ini sangat penting dalam dunia moden yang sentiasa berubah dan mempunyai tahap persaingan yang sangat tinggi. Organisasi yang mampu menyelesaikan masalah secara sistematik biasanya lebih menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran dan cabaran semasa. Seterusnya, kami akan menerangkan aplikasi model ideal dalam pengurusan dan perniagaan. Dalam dunia perniagaan moden, organisasi sering menghadapi pelbagai cabaran seperti persaingan pasaran, perubahan teknologi, masalah operasi dan perubahan tingkah laku pengguna. Oleh itu, organisasi memerlukan satu pendekatan yang sistematik untuk membantu mereka membuat keputusan dengan lebih strategik. Model ideal membantu pengurus mengurus masalah secara lebih terancang dan mengurangkan kesilapan dalam membuat keputusan. Sebagai contoh, sebuah syarikat barangan pengguna mendapati jualan produk A mengalami penurunan selama 3 bulan berturut-turut. Masalah ini memberi kesan kepada keuntungan syarikat dan menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pihak pengurusan. Oleh itu, syarikat memutuskan untuk menggunakan model ideal bagi mengenal pasti punca masalah dan mencari penyelesaian yang paling sesuai. Dalam langkah pertama iaitu identify problem, syarikat mula mengumpul data jualan, laporan pasaran dan maklum balas pelanggan. Hasil analisis mendapati bahawa jualan produk A telah menurun sebanyak 25%. Selain itu, syarikat juga mendapati beberapa pesaing baru mula memasuki pasaran dengan menawarkan produk yang hampir sama tetapi pada harga yang lebih rendah. Melalui langkah ini, syarikat berjaya mengenal pasti bahawa masalah utama ialah penurunan permintaan terhadap produk A. Dalam langkah kedua,
Pihak pengurusan cuba memahami masalah dengan lebih mendalam. Mereka mendapati bahawa penurunan jualan berlaku disebabkan dua faktor utama. Faktor pertama ialah strategi pemasaran syarikat yang kurang agresif sehingga pelanggan kurang peka terhadap produk tersebut. Faktor kedua ialah peningkatan persaingan daripada syarikat baru yang menawarkan produk dengan nilai tambah yang lebih menarik. Oleh itu, masalah ditarifkan secara lebih jelas sebagai kegagalan syarikat menarik dan mengekalkan minat pelanggan terhadap produk A. Dalam langkah ketiga, syarikat mengadakan sesi brainstorming bersama pasukan pemasaran dan pengurusan produk. Antara cadangan yang diberikan ialah meningkatkan pemasaran digital melalui influencer, menawarkan promosi diskaun, menambah baik pembungkusan produk, meningkatkan ciri produk dan menjalankan kaji selidik pelanggan. Semua cadangan ini dinilai berdasarkan kos, keberkesanan dan impaknya terhadap imej syarikat. Langkah ini penting kerana organisasi perlu memilih strategi yang bukan sahaja kreatif tetapi juga praktikal dan membantu dilaksanakan. Selepas menilai semua cadangan, syarikat memilih beberapa strategi yang dianggap paling berkesan dan mampu memberi impak segera. Antaranya ialah melancarkan kempen pemasaran digital selama 6 minggu, menawarkan diskaun 15% kepada pelanggan baru dan memperbaharui bungkusan produk supaya kelihatan lebih moden dan premium. Pelaksanaan strategi ini dipantau secara mingguan oleh pihak pengurusan bagi memastikan semua tindakan berjalan mengikut perancangan. Selepas 2 bulan pelaksanaan, syarikat mendapati jualan meningkat sebanyak 18%. Interaksi pelanggan di media sosial juga meningkat dengan ketara. Walau bagaimanapun, pihak pengurusan mendapati bahawa kempen pemasaran perlu dijalankan secara berterusan dan bukan sahaja ketika berlaku krisis. Selain itu, syarikat juga menyedari bahawa pentingnya memahami perubahan tingkah laku pelanggan melalui data dan maklum balas pasaran. Melalui langkah refleksi ini, organisasi dapat mengenal pasti penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk strategi jangka panjang. Walaupun model ideal sangat berkesan dalam penyelesaian masalah, terdapat beberapa cabaran dalam penggunaannya. Cabaran pertama ialah kesukaran menangani masalah yang kompleks. Dalam dunia sebenar, sesuatu masalah biasanya melibatkan banyak faktor seperti manusia, teknologi, proses dan persekitaran yang saling berkait antara satu sama lain. Keadaan ini menyebabkan proses mengenal pasti punca sebenar masalah menjadi lebih sukar dan memerlukan analisis yang lebih mendalam. Selain itu, kekangan sumber seperti tenaga, masa dan kos juga menjadi cabaran utama. Dalam organisasi yang mempunyai sumber terhad, proses analisis yang terlalu panjang juga dianggap sebagai tidak praktikal. Cabaran seterusnya ialah faktor bias kognitif. Bias kognitif berlaku apabila individu dipengaruhi oleh pengalaman lalu, persepsi sendiri atau keyakinan yang berlebihan ketika membuat keputusan. Sebagai contoh, seseorang pengurus mungkin terlalu yakin bahawa strategi lama masih relevan walaupun keadaan pasaran telah berubah. Selain itu, tidak semua individu mempunyai kemahiran berfikir kritis dan kreatif yang mencukup untuk menggunakan model ideal dengan berkesan. Kekurangan latihan dan pendedahan terhadap teknik penyelesaian masalah juga boleh menyebabkan model ini sukar diaplikasikan secara efektif. Selain itu, masalah komunikasi dan kerjasama dalam kumpulan juga boleh menjadi penghalang dalam keberkesanan model ideal. Jika maklumat tidak dikongsi dengan jelas atau berlaku salah faham antara ahli pasukan, proses membuat keputusan akan menjadi tidak konsisten. Tambahan pula, dunia hari ini sentiasa berubah dengan cepat akibat perkembangan teknologi, perubahan ekonomi dan perubahan tingkah laku pengguna. Oleh itu, strategi yang sesuai pada satu masa mungkin tidak lagi relevan pada masa hadapan. Akhir sekali, ramai individu sering mengabaikan langkah refleksi atau look back and learn, walaupun langkah ini sangat penting untuk penambahbaikan berterusan. Kesimpulannya, model ideal merupakan satu pendekatan penyelesaian masalah yang sangat sistematik, praktikal dan berkesan. Melalui 5 langkah utama dalam model ini, individu dan organisasi dapat mengenal pasti masalah dengan lebih tepat,
merancang strategi yang sesuai, melaksanakan tindakan secara lebih tersusun dan membuat penilaian untuk penambahbaikan pada masa hadapan. Selain itu, model ini juga membantu meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, sekaligus membantu individu membuat keputusan yang lebih rasional dan objektif. Dalam era moden yang penuh dengan cabaran dan perubahan, kemahiran penyelesaian masalah ini sangat penting bagi memastikan individu dan organisasi mampu menyesuaikan diri dengan situasi semasa. There are going to be times where we make the wrong call, right? We're going to mess up. But that doesn't mean I'm afraid to solve the problems and try. The ideal way of solving problems, okay? The first thing you have to do, the letter I, is you have to identify what the problem is. Now, sometimes you identify the problem because you discover it. You're walking through the halls on Sunday morning. You're talking to a parent. You're talking to a volunteer. Sometimes your pastor identifies a problem. Now, I don't know about you, but there were years and years and years where when my pastor identified problems, I took it personally. And I bristled up, and it created tension in our relationship. Now, you'll hear from my pastor a little bit tomorrow. He's my father-in-law. We have a great relationship, but I struggled for a long time because I took his questions as an attack on me. When really his questions, he wasn't attacking me. He wasn't attacking my capability or my ability to do things. He just needed some answers. So sometimes these problems are identified by me. Sometimes they're identified by the people on my team. They're identified by my pastor. But I've got to know what the problem is. And then I'm going to move to the letter D. Everybody say D. The letter D is I have to define that problem. I have to define the problem. It's not enough to identify it in a broad stroke. I have to define what the problem is. And let's get specific. Okay, I'm not just gonna have the understanding that, okay, we've got a problem in the 2-year-olds. I want to know what is the problem. Or we've got a problem with check-in. Okay, let's dig into this and let's look at what is the problem. Let's define it. The ideal way to solve problems. Next, the letter E. How am I doing on these letters? You guys like this? Pretty good at art, really, aren't I? No, I'm not. Okay. Identify, define. I'm going to next explore. What am I going to explore? Church, class. I'm going to explore options. I'm going to explore solutions. And I'm not going to explore them alone. I'm not going to explore them all by myself. Now, this is hard for us as leaders because if we are leaders, we are fixers, right? And we think, I'm the pastor, I'm the director, I'm the coordinator. It's my job to fix this. And while, yes, sometimes God does give you that solution, and God does want you to step to the plate and lead, when you're solving problems, the more people you get around the table, the better. And the more quality people, key people, stakeholders, whatever you want to call them, that you get around the table, the better. Hey, let's wrestle through this because every one of us, listen, we have blind spots, don't we? We all have blind spots, and we are going to miss things. The ideal way to solve problems, identify, define, explore. Let's move to the letter A. The letter A is action. Okay, I'm going to take action. I'm going to take action. I'm going to actually do something. I can explore solutions until I'm blue in the face, but what am I going to do? And that action means I'm going to actually have a plan for solving this. That plan is probably going to include some owners or an owner. Who's going to really own this? Who's going to make sure it happens, right? What's it going to take? What are the tasks that we have to do to get this done? What is the timeline? What's the timeline? How are we going to keep each other accountable to make sure this happens? But we're going to take action. I can identify a problem and I can spend all kinds of time defining it and coming up with some great plans, but then I have to act. And am I always going to get it right? Nope, I'm not, and that's okay. Let's go to the letter L, the letter L, the ideal way.
The letter L is look back. Look back. Look back. In other words, evaluate. Evaluate. How's it going? Was that a good call? Was it not a good call? There are gonna be times where we make the wrong call, right? We're gonna mess up, but that doesn't mean I'm afraid to solve the problems and try. And when I mess up, I don't need to worry about losing credibility. I don't need to worry about looking dumb. I don't need to worry about what are people gonna think, what's my pastor gonna think. I promise you this, that if you will attempt to solve problems, and you solve problems and do your best and follow this model, get other people on board and do your research and go. Even when you fail, your pastor will be okay with that because you're trying. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Kami berharap pembentangan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang konsep dan kepentingan model ideal dalam penyelesaian masalah. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.